Okey, bangun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, kami senang, kami sehat luar biasa. Okey, boleh duduk. Terima kasih. Okey, cuba teka hari ni cikgu nak ajar apa? Ada yang tahu tak? Tak tahu. Okey, apa yang cikgu nak ajar hari ni tajuk? Ini kita nak belajar pasal ibadah korban. Okey, betul. Terima kasih Zikri duduk. Okey, sebelum cikgu mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan tunjukkan sebuah video. Okey, jadinya awak sila lihat dan tengok dengarkan. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita akan belajar mengenai hewan korban. Korban ialah menyembelih binatang tertentu pada hari raya Aidil-Adha atau pada hari Tasyrik dengan tujuan untuk beribadah atau menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara binatang yang boleh disembelih ialah unta, kambing, biri-biri, lembu atau kerbau. Binatang yang hendak dikorban mestilah tidak cacat, tidak sakit, tidak buta, tidak kurus dan tidak berkurap. Jom teka bersama Muallimah mana satu binatang yang boleh disembelih. Lembu atau ayam. Okey. Okey, awak dah tengok video dekat depan ni. Okey, apa yang boleh kita kaitkan pembelajaran kita pada hari ini? Tentang apa? Ibadah korban. Okey, dalam video ni dia tunjukkan apa itu maksud ibadah korban. Okey, cikgu akan terangkanlah dengan lebih jelas tentang ibadah korban. Okey, cikgu nak minta seorang baca apa maksud korban. Siapa nak baca? Okey, Rizwan, bangun. Okey, baca apa maksud korban? Menyembelih binatang ternakan pada 10 Zulhijjah, hari raya Aidil-Adha, sehingga berakhir hari Tasyrik bertujuan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih. Duduk. Okey. Inilah maksud korban. Apa maksud korban adalah menyembelih binatang ternakan. Okey, binatang ternakan. Siapa boleh bagi contoh binatang ternakan yang awak tahu? Okey, apa? Biri-biri. Lagi? Unta. Lagi? Lembu. Kambing. Okey. Jadinya awak dah tahu apa itu maksud korban. Okey, kita pergi terus kepada hukum korban. Apa hukum korban? Sunat mu'akkad. Okey, ikut sama-sama hukum korban. Hukum korban.
sunat muakkad. Okay, jadi orang yang melakukan ibadah korban hukumnya adalah sunat muakkad. Okey, bila hari berlakunya ibadah korban adalah pada 10 Zulhijjah. Okey. Tapi apa maksud pula 11, 12 dengan 13 ni? Ini adalah hari-hari tasyrik yang berlaku pada akhir bulan Islam. Iaitu bulan Zulhijjah. Okey, bilakah disyariatkan ibadah korban? Okey, siapa boleh baca? Raja perempuan? Okey, Afina. Sila bagi. Okey, bilakah disyariatkan ibadah korban? Disyariatkan pada tahun kedua Hijrah sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Okey, apa itu ibadah korban? Ianya berkait dengan kisah Nabi, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Okey, boleh seorang bacakan kisah dia? Daripada sebelum kita nak tahu tentang ibadah korban itu apa, kita kena tahu dulu apa yang kita boleh kaitkan, yang kita boleh rapatkan dengan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Okey, seorang siapa boleh baca? Okey, Zikri bangun. Nabi Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpinya agar disembelih Nabi Ismail. Bahkan Nabi Ismail juga dengan penuh ketaatan bersedia untuk disembelih oleh ayahnya tanpa sebarang bantahan. Namun Allah telah menukarkan penyembelihannya kepada seekor kibas. Pengorbanan bapa dan anak ini membuktikan ketaatannya akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diabadikan dalam sejarah umat Islam menjadi ibadah sembelihan korban yang saban tahun diadakan pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Okey, terima kasih Zikri atas bacaan itu. Okey, bila waktu untuk menunaikan ibadah korban ni adalah bermula terbitnya matahari selepas solat sunat Aidil Adha sehingga terbenamnya matahari 13 Zulhijjah. Jadinya ibadah korban ni boleh lakukan selama 1 hari ke atau bila-bila masa ke atau banyak hari boleh? Cuba jawab. Ya ke? Ibadah korban bila kita boleh lakukan? Selama berapa hari? Selama 3 hari. Selama 3 hari. Bermula daripada solat sunat Aidil Adha. Kita setiap tahun kan menyambut Hari Raya Aidilfitri, betul? Okay, lepas tu kita akan sambut Hari Raya Aidil Adha. Okey, Hari Raya Aidil Adha kita akan melakukan ibadah korban. Habis tu cikgu, kalau selain daripada 11, 12, 13 Zulhijjah ni, ada je orang yang sembelih lembu, sembelih kambing, itu dipanggil ibadah korban ke? Jawapannya tidak. Itu sembelihan yang biasa, sembelihan untuk makan, sembelihan untuk membuat sesuatu majlis, kenduri, syarat sah korban. Yang pertama sebut berniat korban. Berniat korban. Okey, yang kedua masa pelaksanaan. Masa pelaksanaan. Okay, yang ketiga haiwan korban cukup umur. Haiwan korban cukup umur. Okey, yang keempat sifat al-an'am. Sifat al-an'am. Sifat al-an'am tu adalah membawa maksud binatang itu boleh daging yang boleh dimakan. Okey. Okey, sekarang ni, sekali lalu cikgu akan terangkan, unta. Haiwan yang ada dekat depan ni, unta. Umur berapa yang boleh disembelih, buat sembelih adalah umur 5 tahun dan ke atas. Okey, kambing biri-biri, umur dia cukup sampai bila baru boleh buat sembelihan? 1 tahun telah bersalin gigi hadapan setelah berumur 6 bulan. Ya, kena tunggu kambing biri-biri ni besar, umur dia 1 tahun baru boleh dibuat binatang korban. Okey. Lagi ni apa? Ni biri-biri, yang ini? Kambing. Okey, kambing berapa umur dia? Ya, 2 tahun dan ke atas. Okey, kalau lembu? 2 tahun ke atas.
Okey. Jadi semua faham apa itu maksud ibadah korban? Okey. Sekarang ni cikgu ada satu aktiviti iaitu kotak misteri yang di mana murid-murid kena ambil satu kotak misteri ni dan bagi tahu cikgu apa yang awak boleh kaitkan yang awak faham tentang tajuk ibadah korban. Okey, kita mulakan. Siapa yang nak jawab dulu ke depan? Boleh angkat tangan? Okey, Hazimi. Okey, sini ke depan. Okey, ada satu kotak misteri ni. Okey, ambil satu. Sini, diri kat depan. Okey, ambil satu. Okey, cuba tunjuk dengan kawan apa gambar yang awak dapat. Okey, gambar apa kelas? Masjid. Gambar masjid. Okey, cikgu akan tanya soalan dekat Hazimi. Hari raya Aidiladha boleh dilakukan di mana? Di masjid. Ya, lakukan di masjid untuk buat apa? Untuk solat. Ya, untuk solat. Jadi inilah yang dikaitkan dengan gambar masjid ni. Ibadah korban, bukannya kita kena sembelih, kita kena lakukan sembelihan binatang ibadah korban tu di masjid. Bukan. Masjid ini menunjukkan tempat kita beribadah, menunaikan solat. Okey, duduk. Terima kasih Hazimi. Okey, yang kedua. Cikgu nak perempuan. Siapa boleh ke depan? Okey, Syafa. Okey, buka. Tunjuk dekat kawan, awak dapat gambar apa ni? Daging. Gambar daging. Okey, Syafa. Cikgu ada soalan untuk kamu. Selepas kita melakukan penyembelihan daging, sembelih binatang ternakan, apa yang adakah kita patut makan seorang? Tidak. Tidak. Perlu berbagi. Perlu berbagi kepada siapa? Orang yang memerlukan. Ya, orang yang memerlukan saja. Terima kasih. Okey, yang ketiga. Cikgu nak panggil Karisha. Tunjuk dekat kawan awak dapat gambar apa? Gambar apa Karisha? Cuba sebut. Hati. Gambar hati. Okey kelas, awak nampak gambar hati? Okey Karisha, apa yang awak boleh kaitkan gambar hati dengan tajuk ibadah korban kita? Untuk mengikhlaskan ibadah. Apa? Untuk beribadah. Hati ni untuk kita ikhlas beribadah. Macam tu. Okey, jawapannya betul. Okey, tak salah. Kenapa gambar hati ni boleh dikaitkan dengan tajuk ibadah korban? Kerana apa yang perlu kita buat dalam beribadah? Kenapa kita perlu beribadah? Kerana kita perlu nilai yang ikhlas. Hati kita kena ikhlas untuk beribadah. Bukan beribadah seperti solat saja kita kena ikhlas. Tak. Tapi kita melakukan ibadah korban ni pun hati kita kena ikhlas. Okey, jadi jawapan awak adalah betul. Okey, terima kasih. Okey, Zikri. Boleh ke depan. Okey, ambil satu kotak misteri. Ini gambar orang berbagi-bagi kepada orang miskin. Ya, gambar orang bagi apa? Bagi daging. Ya, daging apa tu? Daging lembu. Daging lembu, daging korban. Okey, cikgu ada soalan untuk Zikri. Kenapa kita kena bagi daging korban ni kepada orang miskin? Sebagai tanda kasih sayang. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Zikri. Ya, okay, terima kasih. Right, okay, kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya adalah dengan menjawab kuis soal jawab. Okey, cikgu akan bagikan lambaran kerja dekat setiap anak-anak murid. Okey, keluarkan pensel dan pemadam. Okey, soalan dia tak banyak. Cikgu minta awak tulis jawapan dalam masa 5 minit. Okey. Cikgu nak awak jawab, nanti kita akan buat satu perbincangan dan perkongsian. Okey, dan awak pun boleh bagi pendapat dengan pilihan jawapan yang awak pilih. Siapa dah siap angkat tangan? Cikgu ada hadiah untuk awak. Siapa dah siap? Okey, Karisha boleh datang depan ambil hadiah dulu. Okey, orang yang pantas jawab, cikgu bagi hadiah. Okey, siapa dah siap angkat tangan? Okey, Hazimi. Kita pergi kepada soalan yang pertama.
Okay, siapa boleh baca seorang? Hazimi, baca. Okay, baca bangun. Ibadah korban dilakukan pada hari raya Aidil Adha. Okay, betul ke salah? Okay, siapa jawab hari raya Aidilfitri? Ibadah korban dilakukan pada hari raya Aidilfitri. Siapa jawab Aidilfitri? Tak ada. Okay, siapa jawab hari raya Aidil Adha? Okay, semua. Okay, tepuk tangan untuk semua. Okay, Adam baca. Ibadah korban dilakukan sebagai tanda taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ibadah korban dilakukan sebagai tanda kita taat kepada Allah. Betul ke salah? Betul. Okey, ada yang jawab salah? Tak ada. Okey, kalau betul awak tandakan betul. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Daging korban boleh diberikan kepada semua di atas, Ya, semua di atas tu apa jawapannya? orang miskin dan jiran. Ya, semua jawab betul? Tak, okey. Siapa yang jawab orang miskin saja angkat tangan? Okey, 2 orang, 3 orang. Okey, siapa yang jawab jawapan dia daging korban ni boleh diberikan kepada jiran saja? Angkat tangan. Okey, tak ada. Okey, siapa yang jawab semua di atas? Daging korban ni boleh diberikan kepada orang miskin, boleh diberikan juga kepada jiran dan juga orang yang tidak berkemampuan dan juga orang yang memerlukan. Okey, bagus. Okey, tepuk tangan. Siapa yang betul? Jawapan dia adalah semua di atas. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Tandakan betul ataupun salah. Okey, kita beri mic ni kepada pelajar perempuan pula. Okey, siapa baca? Okey, cuba baca yang pertama. Orang yang tidak mampu melakukan korban tidak berdosa. Okey, betul ke salah jawapannya? Betul ke salah? Salah. Okey, Syafa jawab salah. Okey, jawapan dia adalah betul. Kerana apa? Kerana orang yang tidak mampu melakukan ibadah korban, hukumnya tidak berdosa. Okey, siapa betul? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lelaki saja yang betul. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Bagi Afina. Okey. Islam mengajar kita menyayangi haiwan walaupun melakukan ibadah korban. Okey, betul ataupun salah? Betul. Yes, semua jawab betul? Betul. Islam mengajar kita menyayangi haiwan walaupun melakukan ibadah korban. Kita kena sayanglah semua haiwan ternakan. Tak kisahlah haiwan ternakan itu termasuk dalam haiwan ibadah korban ataupun haiwan selainnya. Ibadah korban boleh dilakukan pada bila-bila masa. Okay, Salah. betul ke salah? Salah. Ibadah korban boleh dilakukan pada bila-bila masa. Jawapannya salah. Okey, semua jawab betul ke salah? Ya, jawapannya adalah salah. Okey, Syarin, cikgu nak tanya. Bila ibadah korban ni boleh dilakukan? Pada yang cikgu ada sebut 3 hari tu. Pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Zulhijjah. Okey, betul. Tepuk tangan untuk Syarin. Sebelum awak tukar, awak kira markah. Okey, markah semua ada 6. Okey, per 6. Okey, dah tulis markah per 6. Okey, tukar dengan kawan sebelah. Okey, cikgu nak tanya, siapa betul semua angkat tangan? 6 per 6. Siapa betul semua angkat tangan? Cikgu ada hadiah untuk awak. Okey, hadiah dia. Okey. Siapa lagi betul 6 per 6? 6 per 6. 6 per 6. Okey. Okey, siapa lagi betul 6 per 6? Siapa belakang? Okey, Bunga lagi. Karisha. Afina. Okey. Okey, baiklah. Kita dah hampir kepada penghujung. Okey, awak dah tahu tentang maksud apa itu ibadah korban, boleh berkait rapat dengan kisah Nabi siapa dan juga awak tahu apa binatang-binatang korban yang boleh disembelih. Okey, kenapa kita kena melakukan ibadah korban? Apa nilai-nilai murni yang awak boleh bagi contoh dalam melakukan ibadah korban? Okey, Zikri. Nilai apa?
Mendekatkan diri kepada Allah. Okey, mendekatkan diri kepada Allah. Lagi, nilai, sikap dalam ibadah korban yang mulia. Apa? Okey, duduk. Okey. Untuk mengingatkan peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, untuk mengingatkan kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Okey, satu. Nilai murni, sikap daripada yang kita boleh belajar daripada tajuk ibadah korban. Sikap apa? Kita bagi daging tu dekat orang miskin. Karisha. Okey, nilai apa? Nilai apa yang awak boleh dapat? Dapat mengkasih sedekah dekat orang yang susah. Okey, kita bersedekah, apa nilai yang awak boleh bagi? Nilai apa? Yang ada gambar hati tadi? Ikhlas. Ya, ikhlas. Lagi? Dapat Kasih? kasih sayang. Ya, itulah nilai-nilai yang boleh kita ambil daripada tajuk ibadah korban. Okey, tepuk tangan untuk semua. Okey, jadi awak faham tak apa yang awak belajar? Okey, awak faham tentang apa itu ibadah korban, apa itu haiwan ternakan, hukum ibadah korban. Okey, bila boleh dilakukan ibadah korban dan kisah apa yang kita boleh kaitkan dengan ibadah korban. Jadi semua faham? Faham. Okey, tepuk tangan untuk diri sendiri lagi sekali. Okey, itu saja untuk hari ini. Kelas kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Doakan kami, cikgu. Kami doakan cikgu sehat selalu, cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu.